Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita meraihkan ulang tahun ke-10 penubuhan Agensi Pengurusan Bencana Negara atau NADMA. 10 tahun yang lalu, ketika saya memegang amanah sebagai Timbalan Perdana Menteri, saya telah mengambil inisiatif menubuhkan NADMA sebagai agensi penyelaras utama bagi memastikan pengurusan bencana lebih teratur, pantas dan berkesan demi rakyat yang terjejas dengan bencana. Sejak itu, NADMA telah berkembang sebagai peneraju pengurusan bencana bukan sahaja di Malaysia, malah turut mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Saya yakin NADMA akan terus memperkukuhkan kerjasama, menggalas inovasi dan merealisasikan komitmen kerajaan madani untuk membina masyarakat yang lebih siap siaga, selamat dan berdaya tahan.